Assalamualaikum semua, selamat bertemu kembali dalam YouTube channel saya. Hari ni guys, kita nak membandingkan di antara dua motor skuter adventure dalam kelas 200cc ke bawah, iaitu yang pertama kita ada Kiwi XDV 180 Evo. Bentuk dia memang cukup menarik. Tengok dulu bentuk dia macam apa. Dan juga kita ada benchmark kepada motor-motor skuter adventure lah untuk yang kelas kecil ni kan. Iaitu kita ada Honda ADV 160 ya. Kedua-dua ditawarkan pada harga yang berbeza. Macam Kiwi ni ditawarkan pada harga RM9,388. Harga dia memang cukup murah tapi banyak features. Manakala untuk Honda ADV 160 ditawarkan pada harga yang agak tinggi sikit, iaitu RM13,250. Jadi mana satukah yang bakal jadi pilihan korang? Okey, tapi sebelum tu kalau korang berminat dengan motor ni, korang boleh kontak dengan Mr. Oscar. Nombor telefon, alamat saya ada sediakan dekat bawah. Yang pertama kita nak bandingkan dari segi enjin ya, yang mana untuk Kiwi XDV 180 Evo dikuasakan dengan enjin single silinder besaran 174cc yang mana menggunakan sistem enjin Storch, ada 4 valve dan juga menggunakan EFI ataupun fuel injection, yang mana motor ini mampu menghasilkan kuasa sekitar 18.2 horsepower dan juga 17.2 Nm of torque. So bagi saya untuk kelas 200cc ke bawah macam ni kan, memang cukup tinggi lah untuk dia punya power ni. Dan macam saya punya rider dah 18.2 horsepower tu. Okay, so manakala untuk Honda ADV 160 dikuasakan dengan enjin single cylinder besaran 156.9cc, yang mana motor ini juga menggunakan sistem enjin Storch, ada 4 valve, PGM-FI, yang mana motor ini mampu menghasilkan kuasa sekitar 15.82 horsepower dan juga 14.7 Nm of torque. So kalau kita tengok dari segi kuasa, memang Honda ADV 160 ni dia agak agak kurang sikit lah berbanding dengan XDV Evo 180, yang mana ada perbezaan kuasa sekitar 3 horsepower dan juga torque pun lebih kurang 3 Nm of torque beza. Jadi kita boleh tengoklah dari segi horsepower pun sudah ada perbezaan. Cumanya ada kelebihan sedikit untuk Honda ADV 160 sebab dia ni ringan sikit lah. Berat dia cuma 133 kg, manakala untuk XDV berat dia adalah 145 kg. Memang agak berat. Terutamanya kalau korang nak turunkan motor ni, korang akan terasa berat sedikit lah. Alright, so itu dari segi dia punya performance lah. Guys, korang nak tahu tak, sekarang ni kita ada buka kedai makan guys. So siapa-siapa peminat ayam penyet, korang boleh datang ke kedai saya. Kita ada sambal hijau, ada sambal merah. Sambal merah ni siapa yang suka sambal belacan memang best lah, yang suka lagi pedas. Dan juga kita ada sambal kombola. So untuk yang sambal hijau ni pun best sebab siapa yang suka makan cili banyak-banyak, boleh try yang sambal hijau ni. So memang sedap lah, portion dia pun memang cukup besar. Dan selain itu kita juga ada masakan panas. Korang nak apa? Nak nasi goreng, nak mi goreng, seafood, semua pun kita ada dekat sini. Dan yang paling best, kita juga ada ice blended. Ice blended dia pun memang sedap lah guys. Okay, so kalau korang datang, korang bagi tunjuk saya korang ada subscriber saya dan juga follower saya dekat TikTok, saya akan bagi korang diskaun 5% guys. Okay, so jumpa saya dekat kedai kita. So lokasi saya ditinggalkan dekat bawah. Okay, yang kedua dari segi reka bentuk untuk Kiwi XDV 180 Evo ya, reka bentuk dia korang tengok lebih menyerupai kepada Honda
XADV 750. Cuma dari segi saiz yang ini memang nampak kecil sedikit lah kalau kita parking sebelah-sebelah. Tapi kalau kita bandingkan saiz dia dengan Honda ADV 160, korang tengok. Nampaklah Kiwi XTV 180 ni saiz dia lagi tinggi sedikit dan juga nampak macam skuter yang agak besar sedikit lah daripada Honda ADV 160 ni. Okey, so dari segi dia punya reka bentuk, kita nak pergi lebih dekat. Dekat sini dia ada windshield adjustable dan windshield ini agak tinggi juga. Kita boleh tengok agak tinggi juga, dan juga di bahagian bawah ni kita boleh nampak dia ada signal yang capang tapi tak adalah begitu ketara sangat. And then dekat bahagian bawah ni dia ada DVR ataupun dashcam camera, tapi di bahagian hadapan sajalah. And then dia ada 4 biji lampu projektor. Memang cukup cantik, ditambah lagi dengan dia punya lampu DRL. Tapi dia bila korang on engine saja baru DRL dia akan menyala. Okey, so membawa ke bawah sikit. Dekat bawah ni dia ada macam corak-corak karbon sikit, memang cantik. Alright, so ni di bahagian bawah dia. Alright, so cover set dia ni ada pelindung kaki lah kat depan ni untuk kita luncur kaki. So dia ada pelindung dan nice lah dia punya design. Dan yang menariknya, dekat bahagian tepi ni, kalau korang on dia punya engine, bila korang on dia punya engine, dekat sini dia ada lampu lah. Dia nak bagi tunjuk kosmetik dia memang cantik. Padahal engine dia bukan di bahagian hadapan, tapi sebab dia nak bagi looks dia tu macam Honda XADV 750, jadi dia buat macam ala-ala ada engine bahagian hadapan. Padahal engine dia dekat belakang ni guys. Dekat belakang. Tapi nice lah. Kosmetik memang win lah. Dan kita tengok reka bentuk belakang dia pun cantik. Saya suka dia punya footrest agak panjang, dan dekat sini pun footrest dia memang cantik, agak panjang. Corak-corak dia pun bagi saya memang antara skuter adventure yang cantik lah untuk segmen dia ni. Okay, so dekat sini dia punya footrest belakang, korang kena tarik macam ni. Alright, so nak letak pun senang saja macam tu. Okay, so senang saja. And bawa ke tepi macam ni. Lampu belakang dia pun cantik guys. Ni lampu belakang dia. Dan juga dia ada top rack sekali dia bagi. So dia ada bagi top rack yang mana boleh memuatkan top rack ataupun box 45 kg. Okay, so ni di bahagian tepi dia lagi. Dan kita nak membawa ke bahagian hadapan. Macam mana reka bentuk dia? Mengancam tak? Dan kita nak bandingkan pula dengan Honda ADV 160. So dari segi bentuk, ini bentuk dia dari jauh. Dan windshield kedua-dua dalam keadaan yang paling tinggi lah. So kita boleh nampak ADV 160 ni, windshield dia macam agak rendah sedikit. Okay, so siapa yang mungkin ketinggian dia agak rendah sikit, boleh pilih Honda ADV 160 lah. Dan dekat bahagian kiri dan kanan ni kita dah boleh nampak ada signal. Alright, so dekat sini juga dia ada lampu DRL yang manjang macam ni. Lampu dia of course dia menggunakan lampu fully LED lah. Okay, cuma bukan jenis projector. Okay, so dia punya lampu pun agak terang juga. So bahagian depan bawah ni macam ni. Okay, sama juga dia ada pelindung kaki kat sini lah. So dari segi design tepi dia, design sisi macam ni. Okay, so dia punya design pun cantik juga. Cumanya dia tak ada design kosmetik yang macam ni lah, macam bentuk ala-ala engine, dan ada juga lampu macam ni kan. Dia tak ada, dia simple saja untuk ADV 160. Dan juga footrest dia jenis yang macam ni lah. Sama juga dia punya cara dia berfungsi. Korang just tarik, nak simpan just letak. So dekat bahagian belakang macam ni design dia. Dan ini adalah lampu belakang dia. Okay, so masing-masing ada design yang tersendiri. Okay, dan ini adalah design sisi dia lagi, dan juga membawa ke hadapan. Okay, so bagi korang mana satukah yang menjadi pilihan korang? Korang sendiri saja yang boleh jawab benda ni guys. Yang ketiga, dari segi sistem suspension. Untuk Kiwi XTV 180 dia menggunakan USD fork di bahagian hadapan. Jadi korang tengok lagi cantik dan juga mengancam lah. Manakala untuk Honda ADV 160 dia masih lagi menggunakan telescopic fork di bahagian hadapan. Dekat belakang pula
XDV 180 menggunakan dual oxobor. Jadi dia punya dual oxobor ni ada subtank sekali. Jadi dia punya daya sentap tu lagi sedap lah bila korang pakai motor. Cumanya untuk Honda ADV 160 dia dilengkapi dengan dual shock sekali dengan subtank daripada Showa guys. Yang ini kira ada brand lagi lah daripada Kiwi tadi. Okay. Dari segi sistem keselamatan, ya, untuk Kiwi XTB 160 dia dilengkapi dengan brake disc depan dan belakang. So ini dekat bahagian hadapan dia datang dengan single disc 2-port caliper sekali dengan ABS, dan juga di bahagian belakang dia ini dia datang juga dengan single disc, single port caliper, dan juga dia ada ABS. Nampak gigi dia tu, nampak gigi dia. So itu adalah ABS dia. Manakala untuk Honda ADV 160 dia datangkan dengan brake disc depan dan belakang, dan di bahagian hadapan ini adalah brake disc dia cantik berpetal-petal, lebih kurang sama design dia dengan Kiwi tadi, dan juga dia ada single ABS di bahagian hadapan, datang dengan 2-port caliper daripada Nissin. Manakala dekat bahagian belakang dia didatangkan dengan single disc single port caliper daripada Nissin guys. Okey, tapi dekat belakang tak ada ABS. Okey. Dan yang menariknya, kedua-dua motor ini didatangkan dengan traction control yang korang boleh on dan juga korang boleh off. Jadi kalau korang nak rasa experience dekat off-road, korang boleh off korang punya traction control. Tapi kalau on the road, on lah traction control supaya tayar korang tak sliding. Okay. Segi tayar, ya, kedua-dua motor datang dengan saiz tayar yang sama, iaitu dekat bahagian hadapan kedua-dua motor menggunakan rim 14. Saiz tayar pun sama, iaitu 110, 80, 14 di bahagian hadapan, dan tayar dia kedua-dua menggunakan dadu-dadu. Cuma untuk Kiwi ni dia menggunakan tayar CST. Manakala untuk Honda ADV 160 dia menggunakan tayar Federal. Okey, saiz yang sama juga, 110, 80, rim 14, tayar dadu-dadu juga guys. Okey, so dekat bahagian belakang saiz tayar yang sama juga, cuma brand saja yang lain-lain. Ini menggunakan tayar CST, saiz 130, 70, rim 13. Okey, so dia punya tayar macam ni, dadu-dadu juga, boleh masuk off-road ringan-ringan, sama macam Honda ADV 160. Didatangkan dengan tayar 130, 70, rim 13, tayar daripada Federal. So ini tayar off-road lah korang tengok. Cuma kalau dari segi tayar, saya rasa macam ini nampak better sikit lah. Okey, apa pendapat korang? Dari segi design exhaust, ya, kedua-dua motor ni design dia nampak hampir-hampir sama. Design dia memang kedua-dua menampilkan design adventure. Cuma beza dari segi sini je lah. Ini dia ada lubang sikit untuk bahagian skru. Manakala yang ini design dia macam ni. Tapi design look nampak lebih kurang hampir-hampir sama. Segi remote, kita boleh tengok Kiwi XDV 180 remote dia lebih premium dan juga nampak macam kereta guys. Memang cukup cantik. Okay, so ni remote untuk Kiwi. Manakala ini remote untuk Honda ADV 160. So kita boleh tengoklah saiz dia pun beza sikit lah. Yang ini nampak boleh orang nampak lah ini motor. Yang ini nampak seakan-akan macam kereta sikit guys. Okay, so jom kita tengok sistem berkunci dia. Kedua-dua menggunakan keyless, dan ni keyless dia nampak style sikit bagi saya lebih suka yang ini. Kita boleh tengok ini adalah parameter dia. Parameter dia menggunakan screen TFT meter 7 inci, dan yang menariknya kat sini kita nak tengok dulu bahagian setting dia. So dekat bahagian setting dia punya TCS ni, dekat bahagian TCS dia ni korang boleh on TCS dia dan juga korang boleh off dia punya TCS. Okey, so itu untuk dia punya traction control, dan juga motor ni dia ada dashcam kamera dekat bahagian hadapan. Jadi kalau korang nak tengok dia punya dashcam kamera, tekan sini saja. Ini dah dia punya parameter. Memang terang bagi saya, memang cukup terang. So inilah parameter dia. Okey, so antara contoh video dia, inilah dia punya playback. So ini antara video yang kita rakam tadi, kita bawa ke tempat syuting. Okay, so bagi saya agak clear, dan kalau let's say ada apa-apa insiden, kita bolehlah hantar recording ni
at least kita ada bukti kalau ada siapa-siapa langgar kita kan, ataupun berlaku insiden pelanggaran lah. Okey, so ini yang menarik pasal skuter yang berharga di bawah 10,000 guys. Selain itu juga motor ni dia menggunakan handlebar jenis yang macam ni, memang cantik dan kemas, dan dia punya side mirror pun cantik guys. Dia punya design, korang tengok design side mirror dia cukup cantik, dan saya suka dekat dia punya button switch button dia ada backlight support guys. Ini untuk kontrol dia punya meter, lampu rendah, lampu tinggi, ini dia punya signal on dia, dan juga ini kill switch, dan juga ada hazard lamp, dan juga ada electric starter. Dan antara benda yang saya suka juga kat sini, dia ada 2 ruang kompartmen. Cumanya dia punya ruang kompartmen ni, bila saya cuba masukkan phone, dia tak muat lah guys, smartphone tak muat. Mungkin kalau phone korang pendek sikit daripada saiz yang sekarang ni, muat kot. Ni saya cuba masukkan, tak dapat. Mungkin boleh simpan barang-barang macam glove, sapu tangan macam tu boleh letak. Dan satu lagi yang saya rasa agak kurang convenient, sebab dia punya charging port dekat luar sini. Walaupun dia boleh tutup, tapi yalah, kita akan nampak wayar akan go through kat sini lah, and then tak boleh tutup pun satu hal juga. Dan dia punya USB port ni diletakkan dengan type A saja. Okey, so itu benda yang menarik ada dekat motor ini. Kalau untuk Honda ADV 160, sistem keyless dia simple saja, dan dekat sini saja dia ada backlight support. Tapi dekat dia punya switch button dia tak ada backlight support macam dekat keyway tadi. Mari saya bagi tunjuk sikit. Okay, so ini keyway, sistem kunci dia macam ni, lagi kemas bagi saya, nampak macam motor yang agak premium. Dan juga dia punya switch button ada backlight support. Honda ADV dia tak ada tapi dia menggunakan handlebar juga kat sini, dan juga dia menggunakan meter digital yang biasa saja. Okey, dan dia punya traction control ni korang boleh on dan juga boleh off lah. So ni adalah dia punya control button dia lah. Okey, dan juga dia punya HSTC ni ataupun dia punya traction control, korang boleh on dengan off dengan tekan button ni lah. Kalau korang pergi dekat option ni, korang tekan ni lama sikit, dia boleh off lah. Okey, dan kalau korang nak on balik dia punya traction control, ini dalam keadaan on traction control lah. Okey, dan motor ni dia tak ada dashcam kamera lah macam motor keyway tadi. Okey, so dari segi ruang kompartmen untuk ADV 160, dia ada ruang kompartmen bahagian kiri ni, dan dia ada charging port juga, dan dia punya charging port boleh masuk type A, dan dia punya ruang kompartmen ni muatlah sebiji telefon, dan korang boleh tutup. So ini bagi saya lebih convenience, walaupun satu saja dia punya ruang kompartmen, tapi boleh letak smartphone dekat bahagian dalam. Okey, dari segi kapasiti tangki, untuk Keyway XDV 180, tangki dia lagi besar guys, 10 liter guys. So lagi besar, so lagi boleh pergi jauh. Okey, so untuk Honda ADV 160, dia punya tangki adalah 8.1 liter saja. Bagi saya okey juga, tapi tidak cukup besar macam Keyway tadi. So ini dia punya tangki 8.1 liter saja. Okey, so dari segi ruang kompartmen pula, kita nak pergi tengok dulu untuk Keyway. Keyway dia punya ruang kompartmen agak besar. Okey, so ini dia punya ruang kompartmen. Tapi sayang, ruang kompartmen ni walaupun besar macam ni, space dia besar, tapi dia tak boleh memuatkan helmet. Manakala untuk Honda ADV 160, dia punya ruang kompartmen pun cukup besar guys. So ini dia punya ruang kompartmen, dan muat sebiji helmet biasalah, bukan helmet full face helmet biasa boleh muat. Lepas korang letak helmet biasa, korang pun ada lagi space yang agak besar, boleh letak apa-apa barang macam baju hujan ke, ataupun beg kecil kat bawah ni boleh letak, dan juga korang boleh tutup lah. Okey, boleh tutup. Boleh tutup guys. Okey, so kalau kita cuba letak juga helmet ni dekat Keyway tadi, kita cuba letak kita cuba letak dan cuba tutup. Memang tak dapat lah guys. Okay, so memang tak lepas even helmet biasa. So saya rasa mungkin kalau helmet seteng mungkin muat lah kot. Tapi kalau helmet yang macam ni tak muat guys. Okay,
Dari segi berat badan motor ni, berat dia lagi berat daripada ADV 160, iaitu berat dia adalah 145 kg, dan dia punya seat height pun lagi tinggi, iaitu ini seat height dia adalah 795 mm. Jadi macam saya ketinggian 168, bila duduk dekat atas motor ni, satu feel dia memang tinggi. Korang tengok saya turunkan je stand. Even dah turun pun masih menjengket sekilas kaki, tapi macam ketinggian 165, 168 memang tak ada masalah. Dan saya suka dekat dia punya footrest memang selesa macam ni untuk jalan town. Dan kalau korang luncur kaki pun, kalau korang jenis yang tinggi, memang sesuai pakai motor ni, sebab dia punya footrest untuk cruising ni dia lagi panjang, jadi lagi selesa untuk orang yang berketinggian 165, 170, 175, memang selesa lah pakai motor ni. Cuma kalau korang turunkan stand tadi tu memang rasa berat sikit, tapi bila dah jalan tak rasa pun guys. Okey. Untuk ADV 160, dia punya berat cuma 133 kg dan dia punya seat height cuma 780 mm. Jadi kalau korang lelaki atau perempuan berketinggian dalam 160, bagi saya memang sesuai untuk bawa motor yang inilah. So bila saya turunkan dia punya double stand pun terasa lebih ringan, lebih senang, dan juga bila kita tengok jarak lantai ke footrest pun dia lagi rendah sikit lah, dan dia punya posisi macam ni untuk jalan town. Dan kalau korang luncur kaki macam ni, korang akan rasa motor ni dia agak pendek sikit untuk bahagian luncur kaki yang bahagian cruising ni. Jadi kalau korang berketinggian 160 memang sesuai, tapi kalau dah ketinggian 175, 172 tu memang korang akan rasa macam pendek sikit lah. Okay, so itulah sedikit pasal seating position untuk kedua-dua motor ini. Okay guys, so itulah dia sedikit pasal kedua-dua motor ini. Jadi mana satu pilihan korang saja yang boleh jawab. Jadi kalau korang pentingkan kuasa dan juga korang nak banyak features dan juga korang nak looks yang lebih macam motor skuter yang besar, korang boleh ambil Kiwi XTV 180. Harga pun cukup murah bagi saya. Harga dia cuma RM9,388. Kalau on the road mungkin dalam RM10,000 lebih juga. Dan juga kalau korang pentingkan brand dan juga setia kepada Honda ADV 160, percaya kepada barang-barang yang dia ada, maka Honda ADV 160 bagi saya tetap akan menjadi pilihan, tetap akan ada peminat dia yang tersendiri. Okey, so kalau korang berminat dengan motor ni, korang boleh kontak dengan kawan saya Mr. Oscar. Nombor telefon, alamat saya ada tinggalkan dekat bawah.